Korang sanggup ke bayar? Mak 20 setiap bulan semata-mata untuk guna ChatGPT Pro? Gila ke apa? Sabar dulu, geng. Bila harga baru ni keluar, ramai yang mengamuk. Tapi percayalah, ada satu grup manusia kat Malaysia ni yang tengah senyum lebar sebab dorang rasa harga ni terlalu murah. Dengar dulu sebelum korang kecam. Macam ni ceritanya. Kalau korang guna AI, setakat nak buat ayat pick up line atau siapkan assignment sekolah, tolonglah kekal guna versi percuma. Jangan membazir. Tapi ChatGPT Pro ni wujud untuk golongan heavy user. Bayangkan AI ni boleh baca berpuluh fail Excel data syarikat korang, buat analisa sales, hasilkan sistem coding kompleks dan tak ada limit langsung walaupun server tengah sesak. Bagi bos-bos bisnes, 4.10. Ni ibarat dorang upah seorang pakar penganalisis data atau copywriter grade A tapi tak payah bayar gaji 3,000. Tak payah bayar KWSP dan AI ni tak pernah ambil MC. Kerja siap sekelip mata. Masa yang dorang jimat tu, dorang guna untuk buat duit berlipat kali ganda. So berbaloi ke tak? Bergantung pada tahap korang. Aku dah sediakan checklist kat caption untuk korang semak. Korang patut bayar atau tak? Wajib save video ni. Jangan lupa follow Nayudah Tech Tarik sebab kita tengah pulun misi kejar 1,000 followers minggu ni. Jom support geng. Stay safe. Ciao guys.